sering keluar ke alam. Serana pintu dengar cari hal asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang. Ada yang hilang dari belakangan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi. Kita dah sampai Yogyakarta untuk menuju ke Dieng. Pukul 3 pagi kita nak 2 pagi kita nak start mendaki ke Gunung Prau. So ini ahli-ahli dia. Kulon Progo. Kita orang ada 16 orang. 16 orang, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? 8 lelaki, 8 perempuan. So ngam-ngam. Ha? Tak payah. Sekejap, okey. Nak try? Tak boleh. This kan bawa ni. Mari ke sah? Kenapa kita 6 hari ni? Aku memang sedang tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun. Tambah gerak tubuhmu, baca buku yang baru. Ragam saran brilian yang belum kunjung jadi penawar. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera ku temukan jawaban. Tapi kini ku rayakan hampa ini. Oh, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang tak bisa. Sekarang pukul 1.10 tengah hari Indonesia. Kita baru selesai makan tengah hari. So kita nak kat situ. Ya ke enak? Okey, enak lah. Mana kita ni? Kita menuju ke Dieng lepas ni. Tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun. Sekarang pukul 4.23 petang waktu Indonesia. So before nak sampai Gunung Prau, kita singgah dulu. Pergi One Point Coffee. So benda ni orang kata similar dengan kenangan kopi. Mi nak beli apa Mi? Bawa lah pusing-pusing dan ni nak beli apa Mi? Oh, Point Coffee. Snack. Jadi sampai ke atas kita. Ni kita perlu apa benda ni Mi? Tak perlu Mi? Nak beli macam energy bar ke apa benda lah. Gitu. So kita start mendaki pukul berapa ni lagi pukul 3 pagi. Gitu. Nak beli kopi kok kan? Biskut lah kot. Macam yang baba tu. Oh, dah. Kau beli dah? Okay. Ni tengah tunggu Steph beli kopi. Sedap gila. Makan. Baru sampai. So kita tengah nak dinner sekarang ni. Sekarang pukul 6.13 petang. Tapi dah malam lah sekarang. Kita dinner dekat
Dekat mana ni? Lagi 15 kilo nak sampai Dieng. Lagi 15 kilo nak sampai Dieng. So kita singgah dulu dinner. Cafe ni baik-baik. Selayam tu cumi. Cumi ada sate je sebab dia macam menahan diri daripada membuang. Ni nasi goreng Jawa. Okay. Layan mi Sedap dulu. Ni tunjuk jam ni, tunjuk jam. Berapa? Gelap pula. So sekarang pukul 3 pagi. Kita tengah kumpul. Sekejap lagi nak naik Gunung Prau. Okay. Hah? Subhanallah. Tak rugi. Masya Allah. Guys, tengok view guys. View. Lari. Weh, jangan lari. Kita dah dekat pos apa dah ni? Dah pos 2. 3. Nak masuk ke pos 3. And then ni view dia. Masya Allah, cantiknya. Okay, gerak dulu. Okay. Jom. 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 Mi, sudah okey Mi? Kita dekat base camp. Almost. Sikit. Almost. Lepas tu tak view tu. Masya Allah. Ni. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi Mi. Do it. So, we can do it. Sampai awal, kita boleh rehat awal. Okay. Sikit ni. InsyaAllah. Tapi serius, lepas berapa kilometer nak atas ni, tengok view ni belakang ni, hilang penat. Oh my god. Sikit ni. Dah dekat puncak. Macam ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, jom. Let's go. So total untuk naik ke Gunung Prau ni dia ada 3 pos. Now kita dah settle pos 2. Nak menuju ke pos 3. Nak menuju ke pos 3 tu dia ambil masa orang kata dalam 1 jam kot. Sikit lagi. Sikit lagi. Finally guys. Kita dah dekat pos 3 ni. Kita nak sampai atas. Kita dah dekat pos 3. Kita dah dekat pos 3. Dah sampai puncak. Foto kata masih kata sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi eh? Ya. Berapa km lagi? Ha? 10 minit lagi. 10 minit. 10 minit. Masya Allah. We almost there. Kita dekat puncak Prau. Oh my god. Mi, kita dah sampai Mi. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Masya Allah. Gunung Prau.
kita sampai puncak Gunung Prau dalam pukul berapa tadi ya? Pukul tak ingat pukul berapa. Tapi kita naik dalam kita sampai awal dalam 2 jam lebih. Ada tak 2 jam lebih? Tak sampai? 2 jam. 2 jam. So, ini adalah view dia. View Gunung Prau. Tinggi dia 2590. Cantik. Kita sambung lagi perjalanan kita. Ini the real puncak Merbabu. Look at the view. Sudah. Ni base, ini area camp lah. Apa tunggu, kita tunggu. Kita kat mana ni? Kita kat mana sekarang? Gunung Prau. Apa sih? Kita menuju nak balik dah ni kiranya. Kita ke Sunrise Camp. Okay. Lepas tu kita turun Aha. buat Pancak Banting. Oh, Pancak. Ni kawan kita. Sebab tak naik atas tadi. Besok jumpa lagi ni. Cumi nak cek bunga sekarang ni. Kita tak jumpa bunga dia. Oh no, there's daisy. Ada tapi Tu dah mati kat Mi kat atas tu. Kita nak balik Macam guti. turun. Tapi lagi 2 jam Mas. Ya, Nak turun ni. turun. Lagi berapa minit? Jam kan? Kita 1,5 jam. Ya. Let's do this. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Apa nama dia ni? Ni nama dia. Ojek. Bye. So ni kita nak menuju ke Merbabu. Tapi bayar Swanting. So sebelum nak naik ke gunung, kita kena naik ojek dulu lah. Tak ojek. Pensen lah. So ni ahli-ahli dia. Macam biasa ada 16 orang, 8 lelaki 8 perempuan. Okay. Semoga kaki tak buang hal hari ni. Macam-macam yang letak kat kaki. Itu mama aku pak? Itu ah? Merbabu ya. Mana? Ni. So guys, kita nak naik ke situ. Merbabu. Sampai situ Gunung Merapi. So ini jauh juga daripada tadi. Nak ke atas ni. Jaket nanti lepas aja. Panas kan? Habis ini panas kita jalan 5 menit udah panas. Sekarang lah nanti Adaptasi dulu.
Nampak tak tu? Mungkin itu orang-orang ni. Apa? Yang betul ada. Ni, macam mana ni tak naik lagi dia kena mendaki ni. Tinggi ni. Malam tadi dah jampi-jampi lah. Harap jadi lah. Menteri tambahan untuk trek kita sekarang udah di pintu rimba atau di M00 itu patok warnanya oranye putih, kelihatan nggak dari sini? Kelihatan kan? Itu nanti per 100 meter kalian akan ketemu 30 minit kita dah sampai dekat pos 1. Patutnya ETA 1 jam untuk sampai ke pos 1. Tapi kita sampai awal 30 minit. Saya betul. ni ahli-ahlinya. So ni adalah Atira and Gang. Sekejap. Dah pukul berapa Sekarang dah pukul 11.45. Kita nak menuju ke pos 2. Mungkin ambil masa lagi setengah jam. Kot. So, ni grup-grup kita dengan view Gunung Merapi. Lagi Amber Masuk YouTube ke TikTok? Gunung Merapi. tak tahu lah mana-mana. Finally dah dekat sampai pos 2. Daripada pukul 10.52 tadi ni kita gerak pos 1 nak ke pos 2. So kita sampai berapa Mi sekarang? 12.5 minit. So dalam 1 jam lebih lah. Dekat 2 jam ke? 2 jam dari camp tu. Okay. So now kita nak rehat, tunggu grup lain jap. Sebab lepas ni atas daripada pos 2 sikit, kita orang akan lunch lah. Sebab dah pukul 12 lebih. Okay? Oh nak gerak dah? Oh kita makan lunch. Let's go. Let's go kawan-kawan. Let's go. Kita orang sebenarnya baru lepas lunch tapi tak sempat nak record. So ini je lah kita sempat ambil. Cemikai. Bismillah. Estetik kan? Mana? Lah tu. Kenapa kau babu sah? Bisa aja. Bisa ada jawapan. Sebab dekat sini. Lihat dulu. sebab dia ikut Lihat dulu. dengan Kita ada lagi berapa KM nak ke pos 3? Base camp? Base camp tu yang kiri je? kau ikut pis kau. Rasa aku. Tadi dah ikut kita boleh sampai. Sekarang kau apa? Kan 2 Okey, alhamdulillah sikit lagi. Sikit lagi. Dia dah lah. Belum. Ha? Belum. Dia bertanya pasal kat dah. Belum. Tapi aku dah capek dah. capek guna. Capek ke? Rajuk dah lah. Ya, rajuk aku. Tadi aku tanya dia cakap dah. Dah ada gambar. Rajuk. Nak bila ah. Penat. Tapi kita orang dah almost 70% ke atas. Nak pusing balik tak boleh. Tak berbaloi. So kita akan teruskan. Bila dia tak bagi jalan semua suram naik mendaki gila. Out of wood. Nak sampai. Finally kita dah sampai ke pos 3. Kenapa tadi kita sampai pukul 4? 4? Tai siap. So
Post 3. Kita orang bergerak tadi daripada bawah pukul 10.02 dan kita sampai dekat pos 3 Dampur Awang pukul 4.40 4.45 4.50 3.50 So ini adalah bukti yang kita orang dah sampai. So ni kita akan menginap di sini dan besok kita akan naik ke atas tu puncak. Tak tahulah hidup macam ni esok. Sini mau masak. Tak apa, kita makan. So, dah kita nak tengok sunset. Ni the view. Tadi kita makan nasi pisang goreng. Ni kita makan tahu bergedil. Ha. Untuk tahu bergedil. Mas permisi mas. Sedap tu. Ini tak sedap. Tahun lalu. Kita try. Bismillah. Ya, air tak ada. Cuba kita dia air tak ada. Wih, panas-panas lagi ni. Ni, tahu bergedil. Dicicah dengan cili. Hi, welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Sedap. Oh, Sedap weh. Sedap. panas tak? Rasa macam mana dalam? Ya, daging tau. Lagi rasanya. Tak ada air. Air Kena. dah makan. Makan lah. Kita ayam. Okey je. Bagi boleh makan. Burger daging. Rumah saja tak makan. You dah rasa. What the fuck? Hey, you pi Europe country ah? Jangan rekam lah. Jangan lantai. Panggilan ini direkam. Habislah. Sebab dia cakap kat luar pun dia tak makan. Tapi pedas jadi dia kan? Tapi tak. Oi, dia pun. Tunggu ada orang ni. Nusa aku lah hari. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Tanpa itu, tanpanya, apapun yang Okay guys, sekarang kita dekat Post 3 Merbabu. esok akan lebih elok. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, apapun siapapun. Tak, ada panas. Makan apa tadi? Hah? Makan apa tadi? Makan apa tadi? Ya. Okey je. Okey ah? Kasih kasih. Okay, Marina. Boleh. Balik. Okay, para. 36 kilo. Makan apa hari? Makan apa? You punya apa? Soto.
Dinner time. Dinner. Ada nasi, tempe, keropok, lepas tu soto. Itu dinner ramai. Oh, ada lagi. Wah. Esok akan dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Oke ya, thank you. Oke. Tak berpabu. Sunrise. Jom. Tinggi dari muka. Itu dah. Congratulations, Lisa. Nisa kan ni? Kita dah jauh. Oh my god. Yang jadi pencetuskan mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Tambah gerak tubuhmu, baca buku yang baru, ragam saran brilian yang belum kunjung jadi penawar untuk yang hilang dariku. Perasaan di atas ni menyesal ke tak? Kau menyesal? Berbaloi tapi macam gila. Gila. Hidup amat. Kau bayangkan kita dari bawah ni. Itu puncak gunung berapi. Itu nak atas atau di atas tu? Gila. RM8,000 dah. Mantap babu. Hari ni RM5,000 mati. Sebab serapa. Sekarang pukul 9.22 pagi. Kita baru lepas selesai submit merbabu. Ambil masa dalam berapa jam ni? 5 jam ada tak? Kita naik dalam 2 jam je. Naik 2 jam, turun tak sampai 1 jam. Tak sampai sejam. Hebat. Ha. Tapi gila, sumpah gila. So
Ni nak lunch dan kita terus turun ke pos terus ke bawah lah. Dan kita punya program mendaki settle. Next kita pergi mana ni? Malioboro. Nah, tak. Aku tanya nak mendaki mana pula lepas ni? Oh, mendaki mana? Tobat lah. ABC. Oh, tobat. Finally, kita dah settle mendaki Gunung Merbabu. Via Swanting. So, ni kawan kita sama-sama naik mendaki. Mana? Apa macam mana? Apa perasaan lepas mendaki? Rasa worth it tak? Worth it. Dia punya debu tu mantap. Mantap Abu kan? Nak repeat tak? Ada rasa nak repeat tak? Tak. Kenapa tak nak repeat? Sebab dah naik semalam dan hari ni cukup lah. Dah tengok apa dia punya dekat atas kan. Apa? Once in Savannah the dia life. kan. Once. Yes. Okay. Once in a lifetime. Dah tengok Betul. dalam Tapi mata. dia punya track dia secara jujur-jujurnya memang Swanting bikin sinting. betul. Gila, memang parah. Tapi kena try lah sekali seumur hidup. Kena try. Worth it. Sangat cantik. So basically kita orang punya perjalanan balik daripada base camp ke bawah ambil masa dalam 2 pos 5 dalam apa? Dalam 5 jam. 5 jam. Dalam 5 jam. So okay, not bad. Tapi sekarang kaki tu lah pegel-pegel. Enggak rasa kakinya, lututnya udah enggak rasa. Ni kita punya portal tadi. Halo. Thank you so much. Jumpa lagi. Thank you Mas Tigo. Thank you so much. Thank you. Jumpa lagi. So ni kita nak balik. Naik ojek. Tapi kita balik tak? Kita balik dekat mana tu? Mana? Event. Sebab kita nak balik ke Jogja City Nuwara Hotel. Right. Thank you. Bye-bye. Bye. Senyum sikit. Bye. Alright, kita jumpa semua. Kita kumpul 16 orang dekat van. Alright, see you. Bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun, dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Tadi kita orang dekat situ. Kita orang dekat situ guys. Sampai jauh. Ini Gunung Merbabu. Ini Gunung Merapi. Ya. Tak bisa jatuh cinta.